Tuan-tuan dan puan-puan, pada masa ini seluruh China sedang gempar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin tertinggi China telah mengadakan sidang media tergempar yang mengejutkan seluruh dunia. Kata-kata beliau di petik Malaysia adalah guru yang perlu kita pelajari. Kita telah terlalu angkuh. Sebenarnya, apakah yang telah berlaku sehingga kepimpinan tertinggi kuasa besar Asia ini mengeluarkan kenyataan yang tidak pernah didengar sebelum ini? Segala-galanya bermula 4 hari lalu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, dengan satu pendaratan cemas. Pesawat khas delegasi China mengalami masalah teknikal dan terpaksa mendarat di wilayah Malaysia. Reaksi pertama ahli delegasi tersebut adalah keraguan. Adakah negara Asia Tenggara yang kecil ini mampu melayani kita dengan baik? Namun 72 jam kemudian, pemikiran mereka berubah 180 darjah. Xinhua CCTV dan semua agensi media besar dunia bergegas ke Kelia. Para pemimpin negara-negara Asia juga mengadakan mesyuarat tergempar. Apakah sebenarnya yang berlaku dalam tempoh 3 hari itu? Saya adalah Ketua Pengawal Keselamatan Delegasi China Chen Wei. Saya telah berkhidmat untuk pemimpin tertinggi selama 25 tahun. Ini adalah kali pertama dalam hidup saya mengalami kejutan sebesar ini. Sekarang saya jemput Anda mendengar sendiri kisah yang sukar dipercayai ini. Sebelum kita bermula, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Ini akan memberi saya motivasi untuk memperkenalkan lebih banyak kisah mengenai Malaysia. Hello, saya Chen Wei, Ketua Pengawal Keselamatan Delegasi China. Selama 25 tahun berkhidmat saya telah mengelilingi dunia malah ke Eropah dan Amerika. Saya telah merasai gaya sambutan pelbagai negara menyaksikan lapangan terbang dan hotel bertaraf dunia. Namun apa yang saya lihat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada hari itu benar-benar mengubah persepsi kerjaya 25 tahun saya. Kejadian bermula apabila pesawat khas kami berlepas dari Beijing menuju ke Jakarta, Indonesia. Ini adalah lawatan rasmi pemimpin wanita pertama dan 6 penasihat kanan. Segala jadual telah diatur untuk jamuan negara bersama Presiden Indonesia. Ketika sedang terbang di ruang udara berhampiran Laut Cina Selatan menghampiri wilayah Malaysia, tiba-tiba pesawat bergegar dengan kuat. Juruterbang mengisytiharkan keadaan kecemasan. Sistem tekanan udara mengalami masalah serius memaksa pendaratan segera di lapangan terbang terdekat. Lapangan terbang terdekat ialah KLIA Sepang kira-kira 40 minit penerbangan. Untuk terus ke Jakarta memerlukan lebih dari 1 jam, manakala untuk berpatah balik ke Hong Kong adalah terlalu jauh. Dengan keadaan pesawat sebegitu, KLIA adalah satu-satunya pilihan. Apabila saya melaporkan situasi ini kepada pemimpin, wajah baginda menjadi serius. Seorang penasihat kanan malah kelihatan jelas tidak senang. Itulah tanggapan mereka terhadap Malaysia. Sebuah negara Asia Tenggara yang mungkin hanya terkenal dengan durian dan getah bukan tempat yang layak untuk dikunjungi oleh delegasi kuasa besar dunia. Tetapi kami tiada pilihan lain, keselamatan adalah keutamaan. Namun perkara yang menakjubkan mula berlaku sejurus sebelum mendarat. Suara yang kedengaran dari Menara Kawalan Udara Kelia adalah dalam bahasa Mandarin yang sempurna. Di peringkat antarabangsa, penggunaan bahasa Inggeris adalah standard, tetapi di lapangan terbang Asia Tenggara ini, kami mendengar bahasa Mandarin dengan sebutan yang sangat baku, malah mempunyai lenggok Beijing klasik. Proses pendaratan cemas berjalan dengan pantas yang sukar dipercayai. Landasan segera dikosongkan, jentera bomba dan ambulans sudah bersedia menunggu. Pesawat mendarat dengan begitu lembut sehingga sukar dipercayai bahawa ini adalah pendaratan cemas akibat masalah tekanan. Saat pintu pesawat dibuka dan kami melangkah masuk ke jambatan udara, saya tidak mempercayai mata saya. Lebih daripada 15 kaki tangan berpakaian sut lengkap berbaris di pintu masuk, menunduk hormat dan menyapa dalam bahasa Mandarin yang fasih. Ketua mereka adalah seorang rakyat Malaysia memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin yang sempurna. Beliau adalah ketua pasukan sambutan VIP khas Kelia yang pernah berkhidmat sebagai diplomat di Beijing selama 7 tahun. Suaranya persis penutur asli Beijing, malah penggunaan bahasa istana dan formalitinya tiada cacat celah. Mereka telah menyediakan perkhidmatan VIP khas untuk pemimpin. Di atas kereta bugi mewah itu terdapat lambang negara China. Ini adalah pendaratan cemas yang tidak dimaklumkan lebih awal. Bagaimana mereka boleh bersedia dengan begitu teliti, sungguh sukar difahami. Kejutan yang lebih besar menanti di hadapan.
Setiap ahli delegasi menerima cenderamata Malaysia yang paling halus. Nasi lemak bungkus yang masih panas diletakkan dalam kotak penebat haba yang mewah serta kuih muih tradisional Nyonya yang halus buatannya. Sukar dipercayai mereka dapat menyediakan makanan ikonik ini dalam masa yang begitu singkat. Semasa bergerak melalui laluan VIP, kejutan demi kejutan muncul. Di dinding koridor tergantung replika berkualiti tinggi karya seni kaligrafi Cina, purba dan lukisan landskap tradisional. Saya tidak tahu sama ada ia dipamerkan secara tetap atau ada orang yang menukarnya khas untuk kami. Proses imigresen berlaku lebih pantas. Kami diperiksa di kawasan VIP yang berasingan. Pegawai mengarahkan kami dengan sopan dalam bahasa Mandarin. Pemeriksaan pasport hanya mengambil masa kurang dari 2 minit, malah lebih pantas daripada di lapangan terbang antarabangsa Beijing Capital. Serta-merta kami menerima satu tawaran yang tidak disangka-sangka. Pasukan perubatan yang bersiap sedia menawarkan pemeriksaan kesihatan. Mereka berkata, oleh kerana pendaratan cemas, boleh menyebabkan kejutan kami ingin memeriksa jika ada sesiapa yang berasa tidak selesa. Itu adalah keprihatinan yang tidak pernah saya alami di mana-mana tempat di dunia. Bagasi telah disusun dengan kemas. Pada setiap beg terdapat tag nama pemilik yang ditulis tangan dengan teliti dalam bahasa Mandarin dan Inggeris, malah dicetak dengan lambang rasmi delegasi Cina. Siapa yang melakukan semua ini dan bila ketua sambutan malah memperkenalkan hotel? Beliau berkata, di Kuala Lumpur terdapat banyak hotel dengan bilik presidential suite yang disediakan khas untuk tetamu kenamaan antarabangsa. Terdapat kaki tangan yang boleh berbahasa Mandarin bersedia 24 jam dan dapur khas yang pakar memasak hidangan Cina. Beliau menjelaskan bahawa tetamu kenamaan dari Cina sering menggunakan perkhidmatan ini. Apabila meninggalkan lapangan terbang dan melihat konvoi yang menunggu kami terkejut sekali lagi, kereta-kereta limosin mewah setaraf dengan yang digunakan di Beijing tersusun rapi. Pemandu setiap kereta memakai sut dan sarung tangan putih. Di dalam kereta telah tersedia akhbar Cina, Daily Global Times dan majalah kewangan Cina bertarikh hari itu, bersama jus buah-buahan tropika segar yang sejuk semuanya tanpa diminta. Ketua sambutan berkata mereka menerima notis segera dari kedutaan Cina. Beliau berkata Malaysia sentiasa bersiap sedia dengan teliti dalam menyambut tetamu. Sukar untuk percaya semua ini disediakan hanya dalam masa 40 minit sejak menerima notis pendaratan cemas. Apabila konvoi meninggalkan lapangan terbang dan memasuki lebuh raya pemimpin tertinggi bersuara buat kali pertama, pemandangan di luar tingkap benar-benar berbeza daripada apa yang baginda bayangkan. Bangunan pencakar langit tanpa penghujung lebuh raya 6 lorong yang diselenggara dengan sempurna, kereta-kereta mewah bertali arus. Infrastruktur bandar yang terbentang di depan mata tidak kalah dengan Shanghai atau Shenzhen, malah mungkin lebih teratur. Di sepanjang lebuh raya, terdapat berpuluh malah beratus kondominium setinggi lebih 30 tingkat yang memanjang. Bangunan tinggi yang di China hanya dilihat di pusat bandar besar di sini merupakan kawasan kediaman biasa. Apabila melintasi Sungai Klang dan melihat latar langit bandar, semua orang terdiam. Pemandangan Kuala Lumpur pada waktu senja sungguh megah. Lampu-lampu di bangunan memanjang tanpa henti. Jambatan-jambatan dan lebuh raya bertingkat diterangi cahaya berwarna-warni. Hanya jambatan dan jejambat yang kelihatan sahaja sudah ada 5 atau 6 struktur yang kompleks. Seorang penasihat bergumam, bagaimana sebuah negara sekecil ini boleh membina bandaraya sebegini? Saya juga mempunyai soalan yang sama. China adalah kuasa besar dunia yang membanggakan. Namun, negara Asia Tenggara yang kami pandang rendah ini mempunyai wajah sebegini. Apabila memasuki kawasan KLCC dan Bukit Bintang, kejutan semakin besar. Kompleks bangunan tinggi dengan Menara Merdeka 18 dan Menara Berkembar Petronas sebagai pusatnya membuatkan kami teringat kepada Manhattan di New York atau Lujiazui di Shanghai. Walaupun sudah jam 9.00 malam, jalan raya masih terang seperti siang, kedai-kedai bercahaya dan pejalan kaki ramai. Apa yang lebih mengejutkan adalah pejalan kaki di jalanan. Wanita berjalan bersendirian dengan selesa tanpa kelihatan bimbang. Di sesetengah bandar besar dunia, wanita berjalan sendirian pada larut malam adalah perkara yang perlu berhati-hati, tetapi di sini ia adalah perkara yang sangat biasa. Setiap sudut jalan terdapat kedai serbaneka 24 jam seperti 7-Eleven, KK Mart atau Family Mart.
Ketua sambutan memperkenalkan bahawa Malaysia mempunyai ribuan kedai serbaneka malah. Pada jam 3.00 pagi pun boleh membeli barang keperluan, membayar bil utiliti dan menghantar bungkusan kurier. Ini bermakna sebuah kedai kecil turut berfungsi sebagai bank dan pejabat pos. Apabila tiba di hotel, kami sekali lagi terkejut. Kemewahan lobi utama tidak kalah dengan hotel bertaraf 5 bintang di Beijing. Berpuluh-puluh kaki tangan boleh bertutur bahasa Mandarin dengan fasih. Ada yang berasal dari latar belakang Cina tempatan, ada yang Melayu yang fasih berbahasa Mandarin. Pengurus besar hotel menyapa dalam bahasa Mandarin yang sempurna. Beliau berkata beliau berasal dari Shanghai tetapi telah bekerja di Malaysia selama 12 tahun. Apabila mendengar bahawa komuniti penutur bahasa Mandarin di Malaysia sangat besar dan berintegrasi baik, semua orang terkejut. Rupa-rupanya satu pertukaran budaya yang kami tidak sedari telah berlangsung lama. Dalam perjalanan ke Presidential Suite, kami terus mendengar fakta-fakta yang mengejutkan. Malaysia adalah ekonomi penting di dunia. Syarikat-syarikat seperti Petronas dan Maybank memegang kedudukan penting dalam industri tenaga dan kewangan global. Kejuruteraan Malaysia telah membina projek besar untuk banyak negara. Sebaik sahaja melangkah masuk ke bilik, semua orang berseru kagum. Pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkat 60 adalah satu karya agung. Lautan lampu memanjang tanpa penghujung di luar tingkap. Cahaya kenderaan membentuk sungai cahaya. Ia adalah skala yang benar-benar berbeza berbanding pemandangan malam di banyak bandar Eropah. Pemimpin berdiri di tepi tingkap merenung lama kemudian berkata perlahan, "Kita terlalu kurang pengetahuan tentang Malaysia. Tempat ini benar-benar hebat." Kejutan terakhir menanti kami apabila perkhidmatan bilik untuk makan malam dihantar. Ia adalah hidangan Cina yang sempurna dari itik Peking dim sum sehinggalah sup herba tradisional. Rasanya setaraf dengan restoran Michelin di Beijing. Ketua chef keluar menjelaskan, "Saya berasal dari Guangzhou, telah bekerja di Malaysia selama 15 tahun. Malam itu saya terkebil-kebil tidak boleh tidur. Apa yang saya saksikan hanya dalam beberapa jam terus berlegar di fikiran. Tindak balas sempurna lapangan terbang kaki tangan yang fasih berbahasa Mandarin, infrastruktur bandar yang hebat dan yang paling penting penjagaan teliti terhadap tetamu. 25 tahun mengelilingi dunia, tetapi ini kali pertama saya mengalami pengalaman sebegitu dan itu baru permulaan." Keesokan paginya, ketika sedang bersarapan di restoran hotel, kami boleh melihat pemandangan orang pergi kerja. Jam 7.00 pagi jalan raya sudah sibuk. Orang memakai pakaian pejabat berjalan pantas menuju ke stesen MRT dan bas. Pelajar sekolah menyandang beg berat pergi ke sekolah. Seorang penasihat melihat pemandangan itu dan berkata, "Nampaknya orang-orang di sini sudah mula aktif sejak subuh." Pengurus besar menjelaskan bahawa kebanyakan pekerja di Malaysia memulakan kerja sebelum jam 9.00 pagi dan pelajar sekolah malah pergi lebih awal. Sekitar jam 10.00 pagi, pemimpin menyatakan hasrat untuk bersiar-siar di sekitar Kuala Lumpur. Jadual asal adalah melawat Indonesia, tetapi kami menerima notis pesawat memerlukan 2 hari untuk dibaiki memaksa kami tinggal di Kuala Lumpur. Kami melawat pusat membeli belah suria KLCC di tengah-tengah bandar yang dianggap sebagai salah satu ikon seni bina Asia. Sebaik melangkah masuk pemandangan yang tidak masuk akal terbentang di depan mata. Apa yang paling mengejutkan ialah kedai buku gergasi Kinokuniya di dalamnya. Berpuluh ribu buku diletakkan di rak-rak gergasi. Walaupun berada di dalam pusat membeli belah yang megah seperti perpustakaan purba, beratus orang sedang membaca buku dalam senyap. Julat umur sangat luas dari pelajar pekerja hingga warga emas. Pemimpin memandang pemandangan itu dengan lama. Wajah fokus orang yang membaca buku, suasana tenang tetapi penuh tenaga. Itu adalah pemandangan yang jarang saya lihat. Saya berjalan di antara rak buku dan melihat tajuk-tajuknya. Buku pakar seperti perubatan teknologi dan perniagaan mendominasi. Seorang pekerja muda sedang membaca buku perniagaan dalam bahasa Inggris asli. Seorang pemuda yang kelihatan seperti pelajar universiti sedang membuka buku mengenai perancangan bandar dan menaip sesuatu di komputer riba. Pemandu pelancong menjelaskan bahawa budaya membaca di kalangan golongan profesional di Malaysia sangat tinggi. Makan tengah hari dinikmati di sebuah restoran Malaysia moden bertaraf Michelin. Mereka berkata telah menyediakan menu istimewa untuk ahli delegasi. Satu persatu hidangan tradisional Malaysia yang dimodenkan dihidangkan.
Hidangan pertama adalah popia basah yang halus dengan kulit nipis dan inti yang lazat. Lebih halus daripada mana-mana hidangan Asia yang kami pernah makan di luar China. Ketua chef sendiri keluar menjelaskan. Beliau berkata, walaupun tamat pengajian dari sekolah kulinari ternama di Perancis, beliau tertarik dengan kehalusan masakan Malaysia lalu menetap di sini. Semasa makan, pemandangan jalan di luar tingkap membawa kejutan lain. Walaupun waktu makan tengah hari, jalan di sekitar restoran sangat sibuk. Pekerja pejabat makan dengan pantas dan kembali ke pejabat. Motosikal penghantaran makanan seperti GrabFood dan Foodpanda bergerak tanpa henti, malah kelihatan robot penghantaran makanan di kawasan tertentu. Seorang penasihat bertanya, apa robot itu? Pemandu menjawab, itu robot penghantaran baru-baru ini telah dikomersialkan dan boleh dilihat di banyak tempat di Kuala Lumpur dan Cyberjaya. Ia bergerak sendiri di kaki lima, membezakan lampu isyarat dan mengelak pejalan kaki. Pada sebelah petang, kami melawat hub teknologi Cyberjaya. Di antara bangunan moden taman dan fasiliti budaya disusun secara harmoni, bangunan kaca gergasi berkilauan di bawah matahari. Di setiap bangunan terpampang nama syarikat gergasi dunia. Pemandu menjelaskan kawasan ini adalah Lembah Silikon Malaysia. Syarikat-syarikat IT dan multinasional berpusat di sini dengan ribuan jurutera bekerja. Di dataran hadapan sebuah bangunan, sekumpulan anak muda sedang berkumpul dan mendemonstrasikan sesuatu. Itu adalah pameran robotik oleh pelajar universiti. Robot kecil sebesar tapak tangan bergerak sendiri, mengelak halangan, malah mengecam wajah dan menyapa. Pemimpin bertanya, di mana kamu belajar semua ini? Para pelajar menjawab, kami belajar dan membina sendiri di kelab universiti. Walaupun meminta nasihat profesor, sebahagian besar adalah belajar sendiri melalui kursus dalam talian. Dalam perjalanan pulang ke hotel pada waktu petang, kami melalui kawasan universiti dan college, tepat waktu tamat kerja jalan raya sesak. Tetapi apa yang mengejutkan adalah bangunan pusat tuition. Berpuluh papan tanda pusat tuition tergantung pada setiap bangunan, pelajar terus keluar masuk. Pemandu menjelaskan bahawa semangat pendidikan di Malaysia sangat tinggi. Ibu bapa sanggup melaburkan segalanya untuk pendidikan anak-anak. Di hadapan sebuah pusat tuition, saya melihat pelajar keluar. Sudah lebih jam 10.00 malam, pelajar sekolah menengah baru tamat belajar tambahan. Walaupun wajah kelihatan letih, di tangan masih memegang buku dan nota. Malam itu, pemimpin dan penasihat berkumpul di bilik hotel membincangkan apa yang dilihat. Semua sampai kepada kesimpulan yang sama. Kekuatan negara ini datang daripada pendidikan dan pembangunan modal insan. Seorang penasihat berkata, apa yang pemuda kita lakukan, kita mungkin terlalu selesa. Malam itu, jam 2 pagi, tiba-tiba ada jeritan cemas dari bilik sebelah. Saya segera berlari ke sana. Menteri Zhang, salah seorang penasihat kanan, sedang memegang dada dan rebah ke lantai. Beliau berusia 72 tahun, ada sejarah diabetes dan darah tinggi. Wajahnya pucat berpeluh, sejuk sukar bernafas. Itu adalah simptom tipikal serangan jantung. Saya segera menghubungi kaunter penyambut tetamu hotel meminta ambulans. Kejutan berlaku. Kurang dari 3 minit kaki tangan hotel dan 4 anggota paramedik sudah berada di bilik. Rupa-rupanya hotel ini mempunyai kelengkapan perubatan kecemasan dan sambungan terus ke hospital berdekatan. Tindakan paramedik sangat teratur. Mereka segera memasang mesin EKG muda alih dan topeng oksigen. Seorang wanita yang kelihatan seperti ketua mengeluarkan tablet dan berhubung dengan seseorang. Di skrin muncul seorang doktor. Beliau memperkenalkan diri sebagai pakar kardiologi dari Institut Jantung Negara IJN, sedang melihat data EKG secara masa nyata. Beliau berkata, jangkaan serangan jantung akut mesti dibawa ke hospital segera. Saya panik dan mahu berbincang dengan doktor peribadi delegasi China, tetapi paramedik bertegas, masa emas hanya tinggal 5 minit, jika tidak buat keputusan sekarang sangat berbahaya. Pemimpin membuat keputusan, percayalah kepada Hospital Malaysia. Jelas apa yang Baginda lihat semalam mempengaruhi pertimbangan Baginda. Anggota ambulans meletakkan pesakit di atas usungan dan memasang titisan EV. Seluruh proses kurang seminit, lift sudah sedia menunggu. Di depan pintu hotel, ambulans model terkini sedang menunggu. Di dalam ambulans itu, seperti unit rawatan rapi ICU mini lengkap dengan peralatan, skrin memaparkan tanda vital pesakit secara masa nyata. Peralatan kelihatan lebih moden daripada sesetengah ambulans di Beijing.
Apabila ambulans mula bergerak, perkara lebih menakjubkan berlaku. Semua lampu isyarat bertukar hijau. Walaupun jam 2.00 pagi dan masih ada kenderaan, semua memberi laluan. Dikatakan ini adalah sistem kawalan trafik pintar. Isyarat akan berubah secara automatik apabila ambulans lalu. Di dalam paramedik terus memberi rawatan, berhubung terus dengan hospital melalui tablet, tekanan darah dan nadi mula stabil. 5 minit kemudian kami tiba di pintu IJN. 8 kaki tangan perubatan sudah menunggu. Mereka memanggil nama pesakit dan berkata semua sudah sedia, terus dibawa ke bilik bedah. Pakar kardiologi sendiri keluar menyambut. Beliau memperkenalkan diri pernah menjalani latihan di Johns Hopkins. Beliau berkata, pasukan telah dikumpulkan sebaik sahaja ambulans bertolak dan rekod perubatan pesakit juga telah diperolehi. Saya bertanya, bagaimana kamu dapat rekod dari China begitu cepat? Profesor menjawab, permintaan segera ke hospital di Beijing melalui kedutaan dan dihantar dalam masa 10 minit. Sistem pertukaran maklumat perubatan antarabangsa kami sangat baik. Sebelum masuk bilik bedah, Profesor menjelaskan arteri koronari tersumbat, perlu pasang stent. Pembedahan dijangka 1,5 jam. Kami dibawa ke bilik menunggu. Yang mengejutkan, di skrin bilik menunggu pembedahan dipaparkan secara langsung atas permintaan untuk ketelusan. Bilik bedah di skrin kelihatan seperti kapal angkasa. 6 skrin gergasi memenuhi dinding. Lengan robot tergantung di siling bergerak tepat. Jururawat menjelaskan itu adalah robot bantuan pembedahan AI, membantu menghilangkan getaran tangan doktor dan meningkatkan ketepatan. 15 menit kemudian saluran darah tersumbat berjaya dibuka. Namun Profesor melihat skrin dan berkata, perlu pembedahan tambahan. Satu lagi, saluran darah sempit 70%. Pembedahan tambahan selesai dengan tepat dalam 15 menit. Jumlah masa pembedahan 1 jam 40 menit. Apabila pesakit dibawa keluar, perkara mustahil berlaku. Pesakit sedar sepenuhnya dan tersenyum. Profesor menjelaskan kerana pembedahan melalui pergelangan tangan, pemulihan cepat. 6 jam lagi sudah boleh berjalan. Di China pembedahan sebegini sekurang-kurangnya perlu waktu 2 hari, tetapi di sini boleh keluar selepas 2 hari. Kos pembedahan juga mengejutkan kami, sekitar Rm15.000, kira-kira 25.000 yuan. Di hospital swasta Beijing ini mungkin menelan belanja sekurang-kurangnya 100.000 yuan. Di koridor wad, robot lalu lalang menghantar ubat. Di dinding skrin memaparkan status setiap pesakit secara masa nyata. Unit rawatan koronari CCU lebih luas dan bersih daripada suite hotel. Satu dinding adalah kaca penuh memaparkan pemandangan malam Kuala Lumpur. Walaupun ada alat perubatan, rekaannya sangat bergaya. Yang paling mengejutkan adalah hologram yang muncul dari siling memaparkan jantung pesakit dalam bentuk 3D yang berdegup secara masa nyata. AI memantau jantung 24 jam. Seorang jururawat khas ditugaskan. Yang mengejutkan, dia fasih berbahasa Mandarin. Dia memperkenalkan diri sebagai graduan kejururawatan tempatan berketurunan Cina. Dia membentangkan pelan penjagaan 24 jam menggunakan tablet. Dia memberi kami peranti kecil seperti jam tangan untuk memantau EKG 24 jam. Data dihantar terus ke pasukan perubatan. Keesokan pagi sesi konsultasi bermula. Bukan seorang doktor, tetapi lebih 10 pakar pelbagai bidang masuk bersama jantung, endokrin, pemulihan, dietetik. Ini adalah diagnosis bersepadu multidisiplin. Mereka menggunakan ultrabunyi mudah alih. Image terus ke tablet. Pakar dietetik berkata telah menganalisis genetik pesakit dan menyediakan menu rendah natrium yang diperibadikan. Pakar psikiatri menawarkan kaunseling AI dalam bahasa Mandarin untuk mengelak kemurungan pasca pembedahan. Selepas sesi itu, saya bertanya, adakah semua pesakit dapat layanan begini? Profesor menjawab, ini adalah prosedur standar di institut ini. Malah pesakit tempatan juga menerima rawatan bertaraf dunia. Makan tengah hari dibawa masuk bubur ikan dan hidangan kukus gaya Cina, tetapi dimasak dengan kaedah sihat. Rasanya sangat enak. Petang itu kami ke pusat rehabilitasi. Ia luas seperti stadium. Pesakit tua yang baru bedah jantung 3 hari lepas sedang berjalan di treadmill. Pakar menjelaskan Malaysia mengutamakan rehabilitasi awal. Kami mencuba rehabilitasi VR. Memakai set kepala di depan mata, terbentang pantai yang indah, mungkin Pulau Redang atau Langkawi secara maya. Saya berjalan perlahan tetapi rasa seperti di pantai. Lewat petang keputusan analisis genetik keluar.
Doktor menjelaskan risiko penyakit dan pelan pencegahan. Malam itu pesakit berkata, di Beijing untuk dapat rawatan begini, mungkin perlu tunggu giliran lama. Di sini semua selesai dalam sehari. Hari ketiga pesakit pulih sepenuhnya dan boleh keluar wad. Doktor juga kagum dengan kepantasan pemulihan. Apabila menerima dokumen keluar, wad kami dapat satu USB mengandungi video pembedahan dan rekod lengkap dengan terjemahan bahasa Mandarin. Sebelum pergi pemimpin secara peribadi bertemu pakar kardiologi, bagaimana perubatan Malaysia boleh maju sebegini, tanya baginda. Profesor menjawab, 30 tahun lalu kami belajar dari negara luar, tetapi dengan pelaburan dalam pendidikan dan teknologi serta falsafah, pesakit diutamakan kami capai tahap ini. Pemimpin berkata, perlahan China juga harus belajar. Saya mahu kaji sistem kesihatan Malaysia. Kami memutuskan untuk membawa pesakit berjalan di Taman Tasik Titiwangsa yang dicadangkan hospital, laluan berbasikal yang baik keluarga beriadah. Walaupun jam 10 malam masih ramai orang wanita berjoging sendirian, pasangan muda bersiar-siar rasa sangat selamat. Pemandu menjelaskan taman ini selamat diterangi lampu dan polis meronda. Kadar jenayah yang rendah di kawasan ini membolehkan aktiviti malam, fasiliti awam bersih dan lengkap. Kami berdiri melihat pemandangan malam KL dengan menara berkembar dan menara KL menyinari langit. Kami kemudian ke jalan alur syurga makanan malam. Walaupun lewat jalan penuh tenaga, pelbagai bangsa bergaul bebas. Kami singgah di sebuah restoran Cina Muslim. Pemiliknya berasal dari Xi'an, China, sudah menetap di Malaysia 10 tahun. Dia kata Malaysia mudah untuk hidup selamat dan orangnya mesra, tiada diskriminasi. Kami singgah di kedai serbaneka KK Mart. Jam 11 malam pelanggan masih ramai. Pelajar pekerja orang tua. Juruang adalah pelajar universiti yang bekerja sambilan untuk iuran pengajian. Pemimpin berkata, pemuda negara ini sedang membina masa depan mereka sendiri. Kembali ke bilik saya melihat keluar tingkap. Sudah tengah malam, tetapi Kuala Lumpur masih berjaga. Ini adalah bandar yang tidak pernah tidur. Kami mengadakan mesyuarat terakhir. Kesimpulannya, perkhidmatan lapangan terbang, sempurna sistem perubatan menakjubkan, jalan raya selamat dan rakyat rajin. Seorang penasihat berkata, kita terlalu kurang pengetahuan tentang Malaysia. Sekarang saya faham kenapa dunia memberi perhatian kepada mereka. China ada banyak perkara untuk dipelajari. Pemimpin menyatakan tekad untuk memulakan reformasi sekembalinya ke Beijing. Keesokan harinya, kami pulang ke Beijing dengan pesawat yang telah dibaiki. Kaki tangan hotel berbaris mengucapkan selamat jalan. Diklia pasukan sambutan VIP yang sama menyambut kami. Ketua pasukan berkata, semoga perjalanan Tuan selamat, sila datang lagi ke Malaysia. Perkhidmatan sempurna hingga ke saat akhir. Sebelum naik pesawat, pemimpin menoleh melihat latar langit Kuala Lumpur, menunduk sedikit tanda terima kasih. Pesawat berlepas. Melalui tingkap tanah Malaysia semakin jauh. Dalam penerbangan 6 jam ke Beijing, kami tidak henti bercakap tentang Malaysia, terutamanya sistem perubatan. Pesakit yang diselamatkan berkata kosnya sangat berpatutan. Di sini kurang daripada 25,000 yuan, tapi kualitinya lebih baik dari sesetengah hospital elit di tempat kita. Pemimpin berkata perlu reformasi sistem kecemasan China, belajar dari Malaysia. Tiba di Beijing, jam 3.00 petang, ratusan wartawan menunggu. Pengalaman pemimpin di Malaysia telah dilaporkan media. Sidang media tergempar diadakan. Pemimpin berucap, saya mendapat pengalaman berharga di Malaysia, terutamanya sistem perubatan dan semangat rakyatnya. Jika tidak lihat dengan mata sendiri sukar dipercayai, tetapi ia benar. Sistem perubatan mereka tidak kalah dengan negara maju. Pemimpin mengumumkan akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk kaji sistem Malaysia. Seminggu kemudian, pemimpin berucap kepada negara, kita ada banyak perkara perlu dipelajari dengan sikap rendah diri. Kementerian Kesihatan China bertindak menghantar pakar ke Malaysia. Hospital di Beijing memulakan projek rintis sistem kecemasan gaya Malaysia. Hubungan diplomatik diperkukuh. Malaysia membuktikan bahawa dengan membangunkan modal insan, sebuah negara boleh menjadi hebat. Pendaratan cemas itu bukan malapetaka tetapi rahmat. Ia membuka mata kami tentang Malaysia. Saya tidak akan lupa 3 hari itu. Kisah hari ini berakhir di sini. Apa pendapat anda tentang kisah pemimpin Cina yang tersentuh dengan Malaysia selepas pendaratan cemas? Sila tinggalkan komen. Jika anda suka, tekan suka dan langgan.
Terima kasih.